Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Aizam. Ahlan bikum min jadid fil halqatina al-jadidah min zamanil mustalahat. Yang paling berbahaya bukan orang yang buat salah, tapi orang yang buat salah dan tetap percaya dia tak pernah salah. Dia bercakap seolah-olah dia yang paling benar. Dia menolak setiap teguran tanpa berfikir. Dan bila kau cuba betulkan, kau pula yang diserang. Seolah-olah semuanya bergantung pada ego dia. Orang Arab menggambarkan manusia seperti ini dengan satu ungkapan. Rammatsni bidaiha wan salat. Yang bermaksud, dia lemparkan kesalahan dia kepada orang lain dan dia lari dan tinggalkan tanggungjawab dia. Ini bukan sekadar perangai. Ini penyakit hati. Ego yang terlalu besar sampai kebenaran pun ditolak. Dia tidak peduli apa yang benar. Yang penting, dia tetap tidak kalah. Allah Subhanahu Wa Taala sudah berfirman di dalam Al-Quran, Bal insanu ala nafsih basirah. Manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri. Dia tahu dia salah, tapi dia memilih untuk menutupnya. Itulah manusia yang tak boleh ditegur. Semakin ditegur, semakin dia melawan. Bukan kerana dia benar, tetapi dia yang tidak mampu tundukkan ego dia. Dan akhirnya, ego itu yang akan menghancurkan dia. Sekian saja untuk episod kali ini. Syukran ala husni isma'ikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa'.